Pandu citra ni sebenarnya adalah satu proses pembangunan kendali yang mana kita nak seseorang tu bergerak daripada satu poin ke satu poin menggunakan kekuatan dia sendiri. Tapi coach bantu coach itu cari sendiri apa yang dia nak, apa yang dia perlu, dia sendiri kapasiti dia semata dia sendiri je. Tanpa ada apa-apa influence. Dalam pandu citra ni dia adalah satu proses yang mana kita akan membantu kita punya permata citra tu mencari solusi dia sendiri menggunakan kekuatan dia sendiri. Berbeza dengan mentoring yang mana senior itu menunjukkan macam mana nak buat sesuatu berdasarkan pengalaman dia lah. Untuk melayakkan seseorang tu menjadi pemandu citra, dia tak perlukan subject matter. Maksudnya kalau contohnya saya nak coach seseorang untuk buat kek, dia teringin nak buat kek. Saya tak perlu tahu pasal macam mana cara nak buat kek, tapi saya boleh membantu permata citra saya tu untuk dia buat kek dengan baik. Maksudnya dia hanyalah satu proses lah. Proses di mana kita akan menggerakkan sesuatu kekuatan diri dia sebelum dia dapat buat kek. Benda ni dia improve kita punya kualiti kehidupan tau, bukan dalam kerja saja tapi as a person. Bila saya tengok dalam tu dia tekankan teori untuk kita engage listening, kita dengar sepenuhnya, kita create psychological safety kan. Saya terfikir balik, kat rumah saya buat tak benda ni?